Kita dah sampai kat bawah bukit tadi. So lepas ni kita akan masuk route yang itu hari, route 204 untuk menuju ke Shangri-La. Alamak, Ipin accident lah. Licin tu jalan tu. Dia punya yang kan ada macam air tu kan. Dekat selikor sikit tu. Kau jatuh kat situ? Kau luka kat mana tangan? Tak tangan dia. Kau jatuh sebelah kiri baju kau koyak ah. Koyak ke ni? Tu koyak sikit. Tapi ni nasib baik aku ni. Tak tahu lah, nampak macam kau laju sangat kot. Ni luka. Aduh. Aku ada antiseptik rasanya. Ada, sekejap aku cek. Ada bagus. Basikal okey tak? Basikal okey. Basikal okey. Basikal okey. Tak, aku tak laju Jok. Aku tak laju. Jatuh tergolek gitu je lah Sebab aku memang ni ada satu selekor tu. Ada satu selekor tu aku nak elak dia punya rat tu. Macam tengah tu rat. Aku macam tak careful sangat tapi aku tak laju. Lepas tu tepi dia tu macam pasir-pasir macam ada air. Sikit. Kalau laju tadi teruk ni. Nah, tisu ni, tisu. Pakai tisu. Boleh ya? Teruk dia. Alamak. Pergi basuh dulu Min. Basuh dulu ni, basuh ni baju kau. Basuh dulu pergi. Koyak baju ni. Aku pelik. Power baju ni boleh beli lagi 2. Tak ada koyak kat lengan. Dia macam lengan kiri. Tak ada koyak, tak ada koyak. Aku tak nak. Tak nampak kan? Tak ada koyak. Okay, pergi basuh tangan kau dulu. Ni tak ada benda aku rasa tak payah basuh. Basuh lah. Dia tak kena ground. Dia ada ni kan. Tak daripada peluh-peluh kau. Daripada peluh-peluh. Basuh dulu. Ni aku tak koyak. Pelik. Dia macam besar ni. Dia macam menggelensit macam tu nampak. Tu kulit tu. Kan? Sebagai jiwa fighter, pengkayuh tegar, Ipin akan teruskan kayuhan. Okey, kita kayuh dah lebih kurang sejam lagi. Lepas tu kita berhenti lah. Semua aku risau dia punya tumit tu je. Tumit dia sakit, yang bengkak tu. Kau pijak okey tak? Dia akan bengkak lah ni, sekejap lagi dia akan bisa. So hari ni kita decide kita tidur hotel lah untuk recover. Kita jalan lagi lebih kurang 40 minit ke sejam, kita berhenti. So kat depan ni simpang. Itu hari kita datang daripada sebelah kiri. Now kita nak belok ke kanan lah. Sini pun ada hotel. Depan tu ada kedai halal Bin. Wah, biasa limau ni. Tak apalah, atau halal. Tak pun jalan je lah. Depan pun mesti ada lagi kedai halal. Kalau kau okey nak jalan, kita jalan. Okey. Okey, jalan, kita jalan. Baru fighter. Okey, kita teruskan je lah. Itu hari kita datang dari sana. And now kita continue maybe dalam 10 km lagi. Sebab dia pun downhill juga ni. Lebih kurang downhill. Kita nak turun sampai dekat area sungai. Wah, kita cari hotel lah kat sana. Ni jalan main road. Jalan dia busy sikit lah. Ada banyak lori kat gini. Cuma dia besar. Kiri kanan jalan dia besar. Berbanding yang jalan dekat atas tadi tu, itu kira jalan apa nama? National Road. And kita akan terus nak cari, kalau boleh kita nak cari farmasi juga. Kalau ada farmasi kat tepi-tepi ni, kita berhenti dulu. Sebelum korang teruskan tengok video ini, jangan lupa dapatkan buku Misi K2. Kisah perjalanan aku dari zero, berbasikal dari Tanjung Piai hingga berjaya mendaki Gunung K2, gunung kedua tertinggi di dunia, 8,611 meter
di Pakistan. Tekan link di description video ini. This is the main road untuk ke Shangri-La. Jadi banyaklah kenderaan kat sini. Main road untuk ke Tibet juga. Jadi kenderaan daripada Dali ke. Cumanya kalau dia ada highway juga. Jadi untuk kenderaan biasa banyak lalu highway. Tapi lori-lori aku rasa banyak lalu jalan biasa macam ni lah. Okay, downhill lagi. Let's go. Long descent 10 kilometers. Jauh guys dia punya descending turun dia ni. Dan kiri kanan, oh lori. Bahaya. Dan cantik juga. Aku still nak ambil video juga untuk korang. Tapi dia tak ada laju sangat. Sekarang ni lebih kurang speed 40 macam tu. Still boleh control sebab dia tegak je jalan ni. Pin dekat belakang slowly. Dia dah trauma, takut nak turun laju-laju. Ini kalau Ipin biasa jalan macam ni, dia boleh turun sampai 90 ni kalau pakai road bike. Aku biasa turun tak laju sangat lah. Aku boleh laju turun 80. Tapi aku dulu-dulu selalulah lumba dengan Ipin. Dia kalau road bike 90, 100 pun dia pernah. Aku tak berani ya. Oh, dekat depan ni ada macam covered area ni. Kalau kau nampak ni kan, kita akan lalu bawah dia. Ini sebenarnya dia untuk mengelakkan pada musim snow. Biasa tempat ni dia akan berkumpul salji lah. Jadi dia buat bumbung ni. Dan juga untuk mengelakkan batu, rockfall. Kadang-kadang ada rockfall daripada bukit atas ni. Jadi nak mengelakkan dia letak bumbung ni. Kalau pada musim sejuk untuk mengelakkan salji lah. Dan kita ada town depan ni. Dia tengok, oh depan tu ada gunung, ada salji lah. Cantik. Belah kiri kita ni dah sungai guys. Oh lama lah turun. Aduh ya, aku sampai ngantuk. Menguap aku turun. Wah, belah kanan ni makcik-makcik ni tengah kerja kebun. Aku rasa dia tengah petik sayur, petik bawang. Dia orang tengah membawang. Sekarang dah, dari tadi aku tak ada nak kayuh pun, layan downhill je. Sekarang dia flat sikit, jadi aku kayuh balik lah. Kalau tak kaki aku sejuk. Kalau kaki tak kayuh, dia ada boleh kayuh sikit. Kalau tak sejuk sangat, sejuk gila guys, ya Allah. Aku punya feel temperature ni, aku ingat dah maybe 5 Celsius ni tu lah, sejuk sangat. Aku patut bawa jaket lagi lah, extra, untuk mengelakkan rasa sejuk macam ni. So next time aku kena bawa jaket lagi lah. Belah kiri tu nampak sungai. Oh, alright, dah boleh kayuh. Tadi kita tak kayuh, badan sejuk gila. And dah tak laju sangat turun. Kita dah boleh. Dah better kayuh daripada yang tak kayuh pun sebenarnya. Kalau tak kayuh, badan kita tak gerak, lagi sejuk. Oh, sini boleh rafting lah dekat sungai ni. Sekarang pukul 3 lebih, almost kompat. Ingat next tahun kita jumpa hotel, kita rehat lah. Lagi Pen dah mula bisa-bisa kaki dia. Wah, kita dah tak jauh dengan 1 tahun. Mungkin kita tidur kat depan ni lah. Depan ni ada stesen minyak. Kita sebenarnya menyusuri Jinshu River. Okay, sepanjang untuk kita sampai ke Taroko Gorge. Taroko pula, ke Tiger Leaping Gorge. Taroko Gorge dekat, aku asyik sebut Taroko. Taroko ni dekat Taiwan. Jinshu ni actually awal Yangtze. Awal Yangtze River. Yangtze River di China. Oh. So kat depan ni ada stesen minyak rasanya. Adalah. Oh. Ini apa? Yulong Mountain, cuma terlindung dengan awan, jadi tak nampak. Dia ada banyak restoran dekat sini. Dia letak gambar ikan kat sini. Maybe dia punya specialty dia ikan sungai lah. Ni ada stesen minyak. Ikan sungai dia kat sini maybe yang terkenal juga. Tak tahu ikan apa. Aku tengok gambar dia, aku tak kenal ikan tu. Tapi bukan salmon lah.
Kalau kita ada peluang jumpa kedai halal, nanti kita try cari makan ikan pula. Sini banyak jual strawberry guys. Strawberry, jeruk-jeruk tu strawberry. Kat mana pokok strawberry dia? Tak nampak pun tepi jalan. Belah kanan, kiri kanan ni bukan pokok strawberry. Banyak tengok pokok semua payung-payung merah ni jual strawberry. Tapi malah nak berhenti beli. Nanti kat mana-mana ada je dia jual kat bandar-bandar ni. Ni hao. Besar strawberry dia. So now kita akan lintas sungai ni. Lintas Jinshu River. And saya aku nampak ada yak besar. Besok aku harap ada matahari keluar. Aku lagi prefer ada matahari banding tak ada sebenarnya. Biarlah panas sikit tak apa. So now kita turn left to apa nama? Tiger Leaping Gorge. Sini tak ada formasi pen Tak ada formasi tak ada. Belok kiri. Okay, entering the... kita naik atas ni lah, selamat sikit. Yeah. Yo. Cantik guys. Cantik. Ini adalah Jinshu River. Nampak tu? Yulong Mountain. Dan kita akan lalu menyusul sana lah. Takut nak berhenti atas ni. Bergegar-gegar. Kita terus jalan, ambil gambar lu. Okay, kita menyusuri jambatan ni. Ngeri pula aku tengok jambatan ni. Lori banyak, bila lori lalu dia bergegar-gegar. Tinggi guys, aku gayat tengok sungai kat belakang dah ni. Alright. Depan ni ada patung yak besar. First time jumpa anjing tak ikat. Tapi dia baik. Ada sisa minyak. Ni hotel. Kita pergi tahun lepas ni ada 2 km lagi ada town pen. Okay, so ni ada rock block. So aku tak boleh letak kamera lah. Tak boleh ambil gambar. Okay, kita dah mula lalu kawasan tepi sungai. Tapi yang sebelah kiri sungai, Jinshu River, banyak hotel-hotel kat sini sebenarnya. Tapi kita nak pergi yang town sikit supaya nak pergi cari farmasi. Ipin nak kena beli ubat kurangkan bengkak. Aku tak ada bawa. Aku cuma bawa yang basic sangat. Ubat sakit perut, sakit kepala, yang macam itulah. Basic sangat aku punya ubat-ubat. Ada plaster tadi aku dah tampal tangan dia. And tak jauh lah. Dalam 2 km ada town, small town. Tapi belah sini dia punya view dia lain sikit lah daripada tadi. Vibes dia agak berbeza. Kau tak tahu nak cakap macam mana. Mungkin sebab pokok dia kat sini dah rapat-rapat kot. Belah kiri ada bukit. Tadi yang sebelah kanan dia lebih open space. Tapi ni okey. Ada bukit sikit. Kalau tak aku sejuk sangat. Bila downhill, downhill laju, kita terlalu sejuk. Better ada mendaki sikit-sikit pun tak apa. Woi, cantik. Depan ni dah tanah dataran. Apa nama? Ada kebun-kebun. Sebelah kanan ni sungai. Sungai dia ni color dia macam kelabu sikit. Dia bukan warna air tebu. Air tebu kot. Air tebu yang macam tak sedap punya air tebu lah. Dia air tebu yang sedap, dia nampak hijau pekat sikit kan. Dia hijau kelabu-kelabu sikit warna sungai dia. Tapi sungai dia bersih lah. Dia bukannya teh tarik. Sungai yang teh tarik ni memang aku tak suka lah. Nampak sangat kotor. Nampak sangat ada pembalakan. And kita entering maybe a small town. Dah nampak dia punya landscape dia. Biasanya nak start masuk small town, town dia ada macam inilah. Dia dah ada pokok-pokok lawa-lawa, lampu lawa-lawa kiri kanan jalan tu. Cantik guys. Kalau dapat camping tepi sungai tu menarik juga. Runcit. Okay, kita dah sampai small town Shangri-La Dusha Company. And
Kat sini aku rasa dia ada famous tempat pembuatan wine kot. Sebab tadi nampak ada satu macam kilang besar pembuatan wine ataupun arak dia lah. Jenis-jenis arak dia aku pun tak tahu. Tapi dia brand Shangri-La. Ni hotel ni, besar hotel ni. Depan lagi lah. Depan lagi lawa. Hotel ke? Hotel kot. Oh yeah. Ya. Turun bukit sikit. Cantik, ada buat taman sepanjang-panjang sungai ni. Dia ada walkway kat tepi tu. Lawa. Kereta ni. Itu tank. Kereta, bukan kereta tank. Jenama tank. Aku rasa kat Malaysia pun dah ada. Orang semua dah tahu dah. Tapi kat sini banyak model lah. Kat Malaysia ada 2-3 model je aku rasa. Apa dia tulis kat sini? Shangri-La Tiger Leaping Gorge Scenic Spot 18 kilo. Tak jauh Apin, lagi 18 kilo je. So esok kita lepak-lepak je lah. Okay, sini banyak hotel. Kita cari farmasi dulu. Dan kalau ada halal food pun bagus juga, makan terus lah. Oh, ni klinik. Ni ada klinik juga, tapi klinik ni tutup. Aku rasa kita pergi farmasi lah Pin. Cari farmasi. Belah kanan atas ni, ini highway dari ni menuju ke Shangri-La lah. Daripada Kunming. Tinggi gila highway ni. Highway ni barulah juga, tak ada lama sangat. Dan aku gila macam kagum juga dia boleh buat highway kat tepi macam ni. Dan aku tahu mesti kos dia mahal gila. Dulu ini adalah main road lah. Jadi bila dia buat highway aku rasa dekat jalan ni hotel-hotel dia aku nampak banyak yang tutup lah. Dia tak banyak hotel apa, banyak tutup lah. Maybe sebab banyak kenderaan dah lalu highway dekat atas tu. Wah, aku masih tak jumpa lagi mana aku nak stay. And aku nak cari, kalau boleh ada jumpa kedai halal ke apa ke. Mei Li Snow Mountain National Park 3 atau 2 Mei Li. Berjaya dapat hotel. Okey babe, hotel kat China ni memang murah. 2 katil macam ni. Besar. Besar lah, besar. Toilet bersih, siap ada sabun free. Shower, towel semua cukup macam biasa. Harga dia selepas guna Alipay Tashengo RM49. Bapak murah, 80 yuan. Okey lah kan. So Ipin pun dah, tangan dia dah dressing tadi dekat farmasi. Lutut dressing Pin. Betul. Ini macam pad dia Pin. Ya, dia pakai pad dah. Betul, sini yang mu itu. Lap-lap. Nyonya tadi yang ni. Ada nyonya tadi. Dia letak pad. Kesian Ipin jatuh. So kita belanja dia. Bagi dia tidur hati. Padahal hari ni plan nak tidur camping guys kat tepi sungai. Kita dah cari, dah plan adalah tempat yang kita target lah kan. Depan lagi sepatutnya. Tapi disebabkan Ipin jatuh tergolek dog. Okey, tak apalah. Biarlah dia pakai pad dia tu. Tadi berhenti dekat ni. Ipin buat dekat farmasi. So dia beli ubat apa, antibiotik, antiseptik. Lepas tu buat tahan bekak semua. Lepas tu painkiller. And hopefully semua okey lah. Basikal pun okey. So besok kita sambung kita punya journey tu. Dah dekat dah besok ni nak ke apa, Tiger Leaping Gorge. So besok kita slow-slow je. And then kita boleh ada masa untuk jalan-jalan kat Tiger Leaping. Dan kita camping. So maybe lusa kita jalan terus lah. Kalau tak kita spend, kalau tak plan nak spend satu malam. Alright guys, aku kat sini aku nak masak. Aku dah keluarkan dapur-dapur aku nak masak kat sini. Cuma aku punya gas ni, aku tak tahu lah baru berapa kali guna dah nak habis dah. Aku takut tak cukup nak masak nasi ni. Teknik dia adalah sebab kita kat dalam hotel, aku nak panaskan air dalam kettle baru masak nasi. So dia cepat sikit masak. Okay, that's all for today. Kita dapat hotel baik, murah. Kita sambung tomorrow. See you tomorrow, bye. Nasi guys, kita masak nasi dekat dalam bilik ni. Aduh, nak cari kedai halal tadi tak ada. So kita masak nasi.
Masak nasi pakai ni kena rajin gaul sebab dia punya api dekat tengah je. Jadi nak mengelakkan dia berkerak kat tengah. Gaul supaya dia tak kerak. Apa lauk kita? Ni apa benda entah ni? Sambal hitam. Tapi aku ada beli juga telur 4 biji. Tak tahu lah nak masak apa. Bedalah rebus ke apa ke. Dan kita makan dah. Kicap jalan ada. Aku punya gas ni dah nak habis dah. Kena beli gas lah besok. Aku yang balik ni. Oh, sedap guys. Telur rebus seorang 2 biji. Letak kicap dengan sambal hitam. Sambal hitam ni power lah. Sambal hitam ni memang pembuka selera. Dengan ni kari daging. Kari daging ni sikit sangat isi dia. Patutnya kita masak 2 terus. Tapi sebab ada telur, so aku rasa cukup lah. Kenyang-kenyang. Kicap ni, kicap dengan sambal ni penyelamat. Bismillahirrahmanirrahim. So aku tinggalkan hotel semalam. Semalam aku duduk hotel area sini, bangunan 3 tingkat ni. And seronok tidur. selesa tidur. Dan pagi ni kita keluar fresh. Ipin pun dah recover. Bengkak dekat tumit dia tu dah okey sikit. China National Formula. Secret Formula of China kata dia. Boleh beli apa banyak. Bagus je. Dia beli dekat farmasi semalam. Dia spray tau. Dia spray tu kalau bentuk bengkak dan dia sejuk. Dan dia tulis China Secret Formula. Kita orang gelak dengan ubat dia. Tapi banyaklah ubat dia dapat. Kat depan tu ada apa? Accident ke apa tu? Accident ke? Polis ke?